Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar bos-bos, sahabat-sahabat semua? Bersama kita sekali lagi dalam Halakah Harian bersama Syafiq Adam. Jadi bos-bos yang sahabat-sahabat yang belum pernah buat halakah ni, selamat datang. Jadi apa itu halakah? Halakah ni bermaksud bulatan. Okay? Sekumpulan orang yang membincangkan perkara manfaat berbentuk bulatan lah. Orang ni, okay, bulatan. Dan program halakah kita ni kena buat. Maksudnya dia praktikal lah. Sebab apa? Ni bukan program dengar saya bercakap. Bila kita buat tu barulah kita dapat. Jadi macam mana nak buat halakah ni? Sangat-sangat mudah. Kita buka kita punya aplikasi. Okay. Jadi kita nak baca surah yang pendek-pendek je kan. Surah yang kita sering baca. Kita nak maknakan je. Itu saja. Jadi saya ambil surah Al-Kawthar. Al-Kawthar 60. Okay. Al-Kawthar. Okay, surah Al-Kawthar ni adalah surah 10 kan. Kenapa 10? Di Google sendiri. Okay, pertama dia kita baca kalimah Thaibah. Kemudian kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca ayat demi ayat dan kita maknakan perkataan demi perkataan. Itu saja. Kemudian sadaqallahu azim. Okay, saya mulakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka kami telah memberimu kausar nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli maka solatlah li rabbika untuk Rabbmu wanhar dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya syani'aka orang-orang yang membenci kamu huwa dia abtar yang terputus. Sadaqallahul azim. Itu saja bos-bos semua. Okey, kita di sini ada sahabat kita nama Bos Syahmin Atamin. Assalamualaikum, bos. Boleh kalau boleh on mikrofon. Kalau tak boleh gunakan ruangan chat. Okey. Dah berapa perkataan dah guna? Kita nak tengoklah. Sebab untuk sampai ke surah Quest ni, boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Anak apa saya baru masuk ni daripada semalam yang malam tu lah. Ah, okey. Baru je masuk dalam ni. Mhm. Lepas tu apa ni yalah baru apa buka-buka apa apps Think Quran tu kan. Mhm. Baru kat surah Al-Fatihah, belum masuk yang second ni lagi lah. Okey. Jadi Fatihah kat sini lah. Lagipun hari Ah, lagipun ni baru first time masuk, tak tahu apa program ni, kemudian tengah drive ni. Okey, kita tahu. Jadi dengar je Ah, saya. Okey. Saya boleh. ni bukan ustaz. Sebab apa? Halakah ni kita dah mula sejak tahun lepas. Maksud dia kita dah guna dah aplikasi ni. Tetapi contoh macam Anas ni kan. Dia Hmm. 5 perkataan je. Kita tak belajar satu ayat penuh. Tetapi bila kita sampai ke Faham. surah Quest yang berwarna biru ni. Warna biru ni nama surah Quest. Kita dapatlah ayat penuh dia. Dan Ah, ada warna kuning ni. Warna kuning ni apa?
Warna kuning ni adalah perkataan yang kurang berulang. Warna putih ni yang kerap berulang, warna kuning kurang berulang. Jadi kita belajar dulu 1,000 perkataan yang kurang berulang, yang kerap berulang. Lepas tu bila masuk surah Quest tu kita gabungkan lah. Perkataan yang kurang berulang tu kita gabung kerap berulang, kita akan dapat lah satu surah penuh. Itu sajalah. Ha, Oh, faham, jadi faham. jadi sebab apa Bos Syah ni baru baru belajar kan, baru sampai Al-Fatihah. Ah, Sebenarnya bagi saya hmm, halakah ni sangat mudah. Sebab dia kita hmm, bukan nak paksa orang mengaji ke apa. Kita tak betulkan makhraj. Kita tak betulkan tajwid semua, kita tak betulkan semua. Sebab dia ada 3 tujuan. Tujuan utama halakah ni, yang pertama, nak dekatkan diri dengan Al-Quran. Dia guna tak guna ke? Tak kisah. Yang penting dia dekatkan diri dengan Al-Quran. Kedua dia, kita dah baca dah. Kita dah guna dah aplikasi ni. Kita nak praktiskan. Kita nak lafazkan makna-makna yang kita dah baca. Dan yang ketiga dia, bila kita dah baca ni, kita tunjuklah tauladan kepada orang sekeliling kita. Ada satu teknologi mudah yang buatkan saya senang faham makna Al-Quran dan orang lain pun boleh guna. Itu saja. Okey, jadi hmm, faham. kalau Bersha nak cuba kan baca satu ayat An-Nas pun boleh sebenarnya. Hmm. Boleh satu ayat yang pertama surah Ah, An-Nas. boleh, boleh. Cuma itulah Okey. apa, belum belum walk through dari sudut think Quran tu lagi, yang kan kita dah beli yang full kan. Tak tengok lagi yang macam mana nak keluarkan mushaf tu terus lah. Maksudnya ayat Oh tak tak, dia tak satu sampai. surah tu terus. Itu kena sampai. Betul nanti lah. Sebab Oh, apa? Macam saya kata tadi, kita kena belajar dulu 1,000 perkataan. Surah Quest tu baru sampai ke surah penuh. Dan lagi oh, satu, betul. Think Quran ni bukan Al-Quran terjemahan. Ni bukan Al-Quran terjemahan. Ni bukan maksud dia tempat untuk kita baca Al-Quran. Bukan. Ni adalah praktis. Kita kena buat. Bila kita kena buat, baru kita dapat. Tapi bolehlah rujuk. Kalau kita kalau kita nak baca macam surah Yasin kan. Bolehlah rujuk. Bukalah surah Yasin. Mana Yasin? Kita boleh baca Yasin. Tapi itu bukan tujuan utama aplikasi ni. Tujuan tujuan utama dia, kita nak orang tu faham makna Yasin. Kan? Macam ni kan. Kalau saya ambil ayat ni, ayat peninding ni kan. وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Waja'alna, dan kami telah jadikannya min daripada baini di antara aidihim tangan-tangan mereka saddan penghadang, wa min dan daripada khalfihim belakang mereka saddan penghadang, fa akhsyainahum, maka kami tutup mereka. Betul. Maka kami telah tutup mereka, fahum, maka mereka lah tidak, yubsirun, mereka melihat. Macam tu je. Jadi macam mana saya boleh faham makna ni? Sebenarnya kita buat latihan. Okay, jadi mungkin tak pernah tengok lagi latihan ni. Saya ambil lah surah 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil yang ni Betul. Nombor 7 lah. Kita ambil nombor 8 ni. 1, 2, 3. Ni nombor 9. Pertama macam biasa kita ingat dulu. Jap. Kita tekan ni, tekan ni, tekan ni. Okay. Pertama kita ingat dulu sad dan penghadang. فأغشيناهم Fa'aghsyainahum, maka kami telah tutup mereka. Dua je. Kenapa dua? Sebab perkataan-perkataan yang lain tu semua dah ulang dalam word quest. Dan kita jawab je. Waja'alna, dan kami telah jadikan. وجعلنا Dan tengok pada tiga love ni kita ada tiga nyawa. Min ni maksud dia daripada. Saya pilih antara. Ah, Salah, dia keluar warna merah. Daripada. Oh, By okay, okay, ni, okay. by ni antara. Tapi saya pilih dan daripada. Okay. Tinggal satu love. Tadi tiga love. Sekarang tinggal satu love.
Aidihim, tangan-tangan mereka. Saya pilih rahmatillah. Salah lah, jawapan tangan-tangan mereka. Jadi kosong ni. Dah kosong ni apa jadi? Ah, tak meletup lah. Yang pertama tak meletup. Kedua dia kita kalah lah. Kita dah habis nyawa. Jadi kita tak dapat teruskan ayat tu. Tetapi lebih baik buat salah daripada tak buat langsung. Dan kalau kita belajar di nombor satu ni, kita tak dapatlah pergi ke nombor dua kan. Kita dapat nombor tiga. Jadi proses pengulangan tu, kita boleh menghafal tanpa mengingat. Jadi bagi saya itulah. Itu saja. Okey, dan sebab apa kalau bos Syah tak ni, sebenarnya saya selalu buat ulangan ni. Saya selalu buat ulangan Al-A'la. Sebab apa tujuan Think Quran ni, selain kita nak kita dapat dapat faham makna, kita dapat mengingati. Jadi sebenarnya rancangan ni direkodkan sampai pukul 2 suku. Jadi saya akan baca dulu sampai 2 suku. Kalau bos Syah dengar je lah. Dengar lah. Dengar bacaan Quran saya Kalau salah tu mohon ampun lah Saya bukannya ustaz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi, sucikanlah olehmu. Isma, nama. Rabbika, Rabbmu. A'la, yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi yang khalaqa, dia telah menciptakan. Fasawwa, lalu dia telah membentuknya. Wallazi qaddara fahada. Wallazi, dan yang qaddara, ia telah menetapkan. Fahada, lalu dia telah memberi petunjuk. Wallazi ahraja mar'ah. Wallazi, dan yang ahraja, dia telah mengeluarkan. Mar'ah, padang. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Faja'alahu, maka dia telah menjadikannya. Ghusa'an, kering. Ahwa, hitam kehitaman. Sanu'riuka fala tansa. Sanu'riuka, akan kami bacakan kepadamu. Fala, maka tidak. Tansa, kamu lupa. Illa masya Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yahfa. Illa, kecuali ma, apa yang sya'ah, dia telah kendaki. Allah, Allah. Innahu, sesungguhnya dia. Ya'lamu, dia mengetahui jahra, yang jelas. Wa ma, dan apa yang yahfa, yang tersembunyi. Wa nuyassiruka liyusra. Wa nuyassiruka, dan kami memudahkan kamu. Liyusra, terhadap kemudahan. Fazakir in nafa'ati zikra. Fazakir, maka berilah peringatan. In, jika nafa'ati, ia telah bermanfaat. Zikra, peringatan. Saya zakaru mayyahsya. Saya zakaru, dia akan mengingati man, siapa yang yahsya, orang yang dia takut. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuha, dan dia menjauhinya, ashqa, orang-orang yang celaka. Allazi yaslan naral kubra. Allazi, yang yasla, dia masuk. Nara, api. Kubra, besar. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa, kemudian, la, tidak, yamutu, dia mati, fiha, dalamnya. Wala, dan tidak, yahya, dia hidup. Qad aflaha man tazakka. Qad, sungguh, aflaha, dia telah beruntung. Man, siapa yang tazakka, dia telah menyucikan diri. Wa zakara asma rabbihi fasalla. Wa zakara, dan dia telah mengingati asma, nama, rabbihi, Rabbnya. Fasalla, lalu dia telah solat. Bal tu'siruna al-hayatad dunya. Bal, bahkan, tu'siruna, kamu semua lebih mengutamakan hayata, kehidupan dunia, dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu, dan akhirat, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Inna hazal lafi suhufil ula. Inna, sesungguhnya, haza, ini, lafi, benar-benar dalam suhufi, lembaran ula, yang pertama. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi, lembaran Ibrahim, Ibrahim wa Musa, dan Musa. Sadaqallahul azim. Jadi sahabat-sahabat, begitulah cara buat alakah. Sangat-sangat mudah. Yang penting kita buat. Kalau tak boleh satu perkataan pun boleh. Yang paling bagus kita buat dengan keluarga kita. Kemudian kita buat dengan office mate kita. Kemudian baru kita buat kat masyarakat. Jadi
Bos Syah boleh boleh klik saya punya YouTube channel ni, boleh follow lah. Hmm. Okay, jadi itu saja daripada saya. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada salah silap. Yang baik datangnya daripada Allah, yang lemah tu daripada saya. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walas innal insana lafi hus illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay. Belajar sesuatu hari ini, esok perkataan apa pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.